Okay guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Salam madani. Salam sihat sejahtera guys. Okay, Alhamdulillah hari ini aku berasa happy sikit. Okay, sebab barang yang aku tunggu-tunggu telah sampai. Okay, kalau korang lihat yang biasa follow aku, yang biasa tengok YouTube aku, korang tahu memang agak lama juga aku tak buat konten. Memandangkan musim monsun ni, monsun timur laut ni, memang tak dapat ke laut. So memang ada kurang lah konten, memang aku tak dapat jalan. Okay guys, so sebelum ni aku ada masalah berkaitan dengan aku punya ni, okay, GoPro ni aku dah pakai lama dah guys. Okay, aku pakai GoPro Hero 8. GoPro Hero 8 guys, condition masih cantik lagi. Cuma masalah ni bila kita on dia off sendiri. Mungkin dia punya motherboard dalam tu panas, so dia akan off sendirilah. So manangkan musim mancing tak lama lagi, so aku decide aku pasal beli baru action cam. Manangkan nanti kita nak buat konten tak ada kamera nak record, so aku beli action cam baru. Okay, ini dia guys. Okay, kotak dia guys. Kotak masih lagi cantik. Kalau tengok luaran packaging dia cantik, tak ada koyak. Dia ada stiker fragile. Okay, ini ada alamat aku punya ni. Ni aku punya alamat. Tak payah nampak lah. Okay, aku punya alamat ni. Okay, so kotak dia. Okay, so aku nak buka benda ni guys. So aku nak buka ni, sama-sama buka. So kita nak lihat dalam ni okey ke tidak barang yang aku dapat. Okey. Okey. Okey, mungkin lepas raya ni aku nak on lagi mancing laut, jigging bottom apa semua. Okey, buat masa sekarang ni aku off dululah sebab masih bulan puasa kan. Okay guys, jangan lupa bagi follow aku, subscriber. Terima kasih. Dan boleh tolong support channel aku yang satu lagi, iaitu Apple Family Channel. Yang tu konten aku dengan family lah. Konten aku jalan-jalan apa semua, konten santai, makan-makan ke apa semua. Okay, nanti aku letak link description korang boleh support lah. Okay guys, selain tu bolehlah tolong-tolong bagi pendapat nak buat konten apa. Sebab konten tu memang aku cadangkan konten tu untuk happy lah, untuk program lain selain daripada mancing. So konten aku ni memang khas untuk aku mancing lah. Okay guys, okay, kita nak buka ni. So kita nak buka, aku tunjuk nanti seller tak percaya aku buka benda ni. Okay, kita baru buka Zap. Mana ni? Kita baru buka. Kita buka tepi ni dulu lah. Okey. Buka tengah. Dah aku nak letak atas meja guys. Buat macam ni lah. Lalang aku nak unboxing dia punya ni. Okey. Susah betul kalau nak buat konten kamera tak ada guys. Alright. Okey. Ni dia punya receipt. Receipt. Okay, receipt ada. Okay guys, barang dia masih elok lagi. Alright, ini dia. Packaging dia elok. Dibungkus dengan elok. Dibungkus dengan elok Okay, so aku nak buka dia punya ni. Buka dia punya ni dulu. Okay. Ini yang kita tunggu-tunggukan guys. Okay. Aku beli ni guys. DJI Osmo Action 5 Pro. Walaupun sekarang sudah keluar
Action 6. Aku decide aku ambil ni lah. Aku ambil Osmo Action 5 Pro. Sebab aku tengok daripada segi harga kan, Action 6 tu memang agak mahal. Kalau kita beli combo tu dia dalam 25-26 lah, 26 macam tu. So yang ni aku dapat promotion dekat yang rumah apa tu, rumah kuning. Rumah kuning ke rumah oren lah, tak tahulah nak sebut macam mana faham dia orang, mesti korang lah. Okey, packaging dia masih lagi belum terbuka, masih new, masih seal, semua masih seal. Okey, aku ambil ni. Ini aku tak tahu ni kotak dia macam kecil sebab kalau tak silap aku ambil betul-betul Adventure Combo guys, Adventure Combo. Aku ambil Adventure Combo. Oh, dia punya tripod dalam ni nampak kecil lah. Okey, walaupun dah ramai yang review benda ni, tapi aku setakat aku pakai DJI sekarang, aku tengah record guna DJI Osmo Pocket 3. Okey, korang boleh tengok sendiri kualiti video dia macam mana. Osmo Action Pocket 3 ni aku guna ni sekarang. Sebab tu aku macam berminat dengan DJI. Sebab DJI dia punya satu bateri mungkin agak tahan. Kualiti video memang nampak cantik, clear. Okey, yang sebelum ni pun okey lah. Yang aku guna sebelum ni okey sebab dah rosak kan. So aku decide aku ambil ni sekali lah. Sebab aku dah pakai DJI, so aku pakai DJI yang ni jugalah. Okey, kalau ada modal lagi aku boleh lah nanti Essence 7 ke keluar ke. Okey, so kita nak buka ni guys. Okey, kita nak buka ni. So macam mana aku nak buka ni? Sekejap. Oh. Bagus dia punya seal ni. Buka je lah guys. Kita buka dari tepi. Kasih koyakkan dia. Okey. Kita dah buka dia punya plastik guys. Okey. Baru semangat kita nak buat konten mancing lepas ni. Ini stiker kedai kot. Boleh buka tak? Tinggal dulu lah. Nanti aku ambil ni. Sekejap kita ambil ni. Dia ada stiker ni. Takut dia orang pakai ke apa nanti. Tiba-tiba kita ni nak warranty ke apa. Ambil je lah. Kita kena bersiap siaga guys. Tinggal kat situ. Okey. Ini dia kotak dia. Okey. Tak perlu aku nak terangkan lagi dia punya kualiti macam mana, berapa dia punya apa semua tu, dia punya kamera ke. Yang penting boleh bawa pergi mancing. Sebab ramai dah apa? Ramai dah yang macam mana nak panggil ni? Ramai dah buat ni, buat video tentang ni. Sekejap aku nak buka ni. Dia punya cepat. Okey. Alright, kita dah. Bismillahirrahmanirrahim. Betul ke aku buka macam ni? Salah ke? Alamak. Sini lah. Alamak. Salah. Bukan kat belakang ni. Ni. Kat depan ni. Terang tulis open kat sini. Aku main bedah kat belakang tu. Dia koyak seal ni belum. Seal ni baru aku nak koyakkan. Ni. Rasmi sikit guys. Macam ni kan? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana pula ni? Pelik betul lah. Macam mana buka kotak dia ni? Hayya. Okey guys. Nak buka kotak pun susah ni guys.
Macam mana? Dia ambil dari tepi. Oh, dia ambil dari tepi ni guys. Okay. Buka kotak dari tepi macam ni. Hantam sajalah guys. Janji dapat buka. Okay. Okay. Dia punya tripod. Letak bawah dulu. Oh, dia buka di atas macam ni. Okay. Ni kotak kita letak bawah dulu. Ini aku rasa ni bateri guys, aksesori dia, bateri. Kita cek satu-satu guys, takut ada benda yang tak sampai ke apa ke. At least kita dah ni. Okay, ini dia punya mount. Okay, nampak kan dia punya mount ni. Dia punya mount. Okay, dia punya bateri ada. Kita cek dulu bateri. Charger tak payahlah, charger ada dalam ni. Charger tak perlu. Biasa charger ni. Bateri ni kena buka dulu. Bismillah. Allah Akbar. Cantik eh. Okay, dia punya bateri. Alhamdulillah. Okay, dia punya bateri cukup, komplit. Ada 3. Okay, ya. Kena cas lagi. Habis bateri ni. Okay. Kita nak tengok ni. Dia punya kamera ni guys. Okay. Nampak. Okay, dia punya kamera. Okay, sekejap Okay. Kita buka kamera ni. Buka macam ni. Okay, kita tarik je. Buang dulu ni. Ni guys. Hati-hati, jatuh nanti. Okay, dia punya casing. Ini dia punya casing ni. Dia punya casing. Okay, ni dia punya kamera. Aku nak test dulu kamera ni guys. Kalau dah hidup, okey. Ini ni. Dia punya kamera guys. Okey. Kita langsung gaskan. Kita ambil bateri dulu. Tak dulu tepi barang-barang lain ni. Barang lain tu tak berapa nak penting sangat. Ambil bateri dulu. Okey. Buka bateri macam ni kot. Tolak. Okey. Ambil satu dulu. Macam ni. Okey. Kita masukkan bateri. Oh, dia tak ada lock ke? Oh, ada. Okey. Dia dah bunyi lock. Dia bunyi tek. Lepas tu, tolak. Alright. So, kita cabutkan ini. Sap. Tak payah banyak kita intro. Kita teruskan on. On tepi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ni. Keras ni. Sekejap dengar. Oh, dah. Dia on. Okey, ni dia on. Okey. Dia on kan. Okey, belakang ni pun nampak kan. Okey, kita guna English lah. Asmo. Scan QR code. Download DJI Memo. Alamak, mana aku punya handphone. Kena buka DJI Memo pula. Nasib baik aku ada DJI Memo. So, kita kena buka DJI Memo. Kita kena scan dulu guys. Untuk confirmation. Entah mana aku punya DJI Memo aku ni. DJI Memo, okey. Sebab yang ni kena scan sebab dia kena skip 5 kali. 5 kali kita skip, okey. Kita boleh tengok sini. Okey, baca sini. Okey.
Dia akan cakap, jap, tak nampak kan? Okay. Dia akan cakap skip remaining ni 5 times tu. 5 kali je. So kalau kita guna nanti, dia akan minta juga yang scan tu. Motion sick. Mana? Okay, kita skip dulu lah. Nanti aku akan scan. Okay, confirm. Okay, tarikh hari ini. Apa Okay. Kamera ni guys sampai hari ni, hari Ahad 8 hari bulan 3 2026. Hari ini hari Ahad sampai. Aku ambil dekat JNT tadi. Okay, jam. Wah. Alright. Okay. Dia dah start shutter. Dia tulis sini shutter record button press. Take photo or record press. Hold enable snapshot. X sajalah. Okay. Dia punya macam ni guys. Okay. Apa? Okay. Dia cakap apa ni? Select alright to change. Oh. Faham. Okay. Okay, berfungsi dengan baik. Okay, nanti baru kita try. Okay, nanti aku akan ambil video mancing ni sekejap ke apa ke. Okay. Ni biarkan dulu. Janji dia on, dia hidup. Okay, kita boleh bagi tahu seller. Okay, kamera ni berfungsi dengan baik lah. Okay. Okay guys, so tunggu video aku mancing akan datang menggunakan Osmo Action 5 Pro. Okay, harap video selepas ni kualiti dia agak lebih baik lah. Okay guys. Okay, terima kasih sudi menonton video ni. Okay, aku ucapkan ribuan terima kasih. Bagi yang berpuasa, selamat berpuasa. Dan aku ucapkan awal, selamat Hari Raya Aidilfitri Ma'zaf Batin pada follower subscriber semua. Okay. Kemungkinan sebelum raya mungkin kalau aku balik awal mungkin ada trip mancing sekejap bersama family dan kawan-kawan. Okay, nanti kita akan try guna ni kamera baru kita ni. Okay guys. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.